Okey, orang-orang Kelang mana yang tengah mencari rumah pertama? Rumah pertama sama ada korang nak sewa ataupun korang nak duduk sendiri, korang boleh consider rumah ni. Okey, lokasi Pangsapuri Palma, Bandar Botanik Kelang. Let's go, kita review. Rumah ni dekat Blok J. Blok J, korang tengok ni. Parking motor semua dekat sini. Yang bestnya blok ni dia dilengkapi dengan CCTV and then motor semua tak boleh parking bawah blok tau. Dia dah ada ni apa laluan dia palang ni supaya orang tak boleh ni. Let's go. Kita naik tingkat atas, tingkat 4. Walk up apartment. Okey, kita naik dari tangga sini kat tingkat 4. Rumah dia betul-betul bersebelahan dengan tangga. Tak jauh dari tangga kita naik. Ini rumah dia. Rumah dia dekat tingkat 4 lah. Rumah dia basic unit macam ni. Lantai simen. Atas ni cuma ada lampu kipas apa. So rumah ni macam canvas lah. Korang boleh decorate ikut cita rasa korang sendiri. Rumah basic unit paling senang lah. Paling senang korang nak buat apa, ikut kreativiti korang. Okay, dia basic unit macam ni 650 square feet. Ada 3 bilik, satu tandas, satu tempat membuang lah, satu tempat mandi satu-satu. Okay, dia punya ini, dia punya kitchen dia pun basic je, just bagi sinki. And then kat sini, rumah ni dulu ada penyewa duduk, tapi dah lama dah, dia dah lebih kurang setahun dah keluar, rumah dia dah kosong. So owner decide nak jual. Okay, and then dia ni yang tutup ni ada tingkap lah, ada tingkap. Ini tempat mandi satu, and then sini ni tempat membuang dia lah. Okay, then jom kita tengok bilik dia. Bilik semua dekat bahagian depan sini. Ni bilik dia, bilik pertama, lepas single bed, dapat tingkap, not bad. Ni bilik master. Okay, bilik master dia pun sama, ada tingkap besar macam ni. Okay, cuma setiap bilik ni tak ada kipas. So korang kena boleh taruh sendirilah, tambah boleh taruh kipas sendiri. Okay, and then ini dia punya bilik kedua pun sama, ada tingkap. Yang best dia semua bilik ada tingkap. Okay, rumah ni owner nak jual dengan harga 160,000 sahaja. Dia below market value, sesuai untuk investment atau korang nak stay untuk pembeli rumah pertama. Korang boleh consider rumah ni. Nak beli rumah ni, korang boleh contact abang ni dekat bio atau drop sahaja komen. Nak cari rumah impian, jangan lupa Abang Hairul, your pedagang rumah. See you, bye bye, ciao ciao.